laju puja air sini. Tengok lah. Oh, berpintai ha. Jari semua pintai penuh sampah pula tu. Bila kena ikan ha. Kalau ada berpintai macam ni. Oh, ada lawa. Ada weh. Ha, kaki jari. Alhamdulillah rezeki juga ha. Daripada jari pintai-pintai apa ada juga dia. Nak mana? Lah, dia belik muka sengak lah. Masalah ha. Ni tak buang terus ada tercucuk tangan balik yang ni. Ha. Jadi kena buang dulu. Okey. Buang dulu sengak, pasti selamat. Alhamdulillah juga lah rezeki ha. Tapi badan dia dah tak apa cantik. Air lajum ha. Biasa dah kena jari macam tu lah rupanya. Kurang cantik. Kita tengok dulu belakang ni. Oh, berpintai habis ha. Tak ada dalam ni. Jari semua pintai. So air tengkujuh ha. Tak ada dah sahabat, tu je lah. Alhamdulillah juga lah rezeki seekor. Okey, jom terus. Wih, kuat air tolok. Kuat tolok dia air. Tengok jari ni. Oh, ada patusan koliok tu. Ada rezeki ha. Patusan koliok. Mati juga dah ha. Hujan lebat sahabat. Tak boleh apa jugalah, teruskan jugalah. Mati dia. Air musi. Alhamdulillah cantik lagi ha. Oh, berpintai ha. Semua berpintai kat sini. Tak ada dah hitung lah rezeki ha. Jari semua. Ada seekor lagi. La ilaha illallah, tak nampak sahabat. Cik baik dah. Lawa. Tempat punta ni, berpintai ni. Memang tak perasan boh. Kalau dia air kuat sangat, pintai habis jari. Hujan lebat. Rezeki juga lah ha. Hidup lagi ni ha. Alhamdulillah juga lah. Apa nanti kawan baru baiki petang nanti. Okey, jom terus. Hujan lebat ha. Sawak tak nyentok ha. Duduk sini belakang. Sawak duduk sini. Tak nyentok. Oh. Sawak tak nyentok semua, tak nyentok tak boleh lah. Kalau ada tu begitu tengah lah, nak nyentok boleh masuk boyo. Tak ada langsung ha. Tak berasa, tak berasa-rasa menyentok-nyentok.
dok ekor bapok ekor merah tapuk. Baru lah berasa. Dalam tengah lain kilo lebih. Ni nak menyentuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada barang tak? Sampur pun tak ada mana. Sampur. Tu tak payah kaji pula. Oh. Pari. Woi, bosok woi. Muak tu dia. Bapak pari. Kalau tak menyentuh jadi. Bosoknya. Sampur ni. Bosok pari ni weh. Kalau tak menyentuh tadi bapak pari. Itulah. Oh. Ekor je bayar lengah ha. Bosok pari ni. Bosok itu. Woi, kena buang sangat tu. Ini dapat macam ini naik. Tak dapat kau ini. Bapak pari dah ni. Pari dah. Begini. Sampari dah. Tineng. So, anak juga lah. Tak ada, tak kemu. Ini buang sengat loh. Ini yang paling berbisanya. Ni kalau kena ni, ke hospital weh. Kalau sempat ke hospital. Nampak je. Tak berapa nak tajam dia ni. Tapi dia punya bisa, Masya Allah. Sengat ikan tawar yang paling berbisa. Ikan ni lah, ikan pari. Nampak je tak tajam mana pun. Tapi dia punya bisa dia. Berapa kilo agak-agak tu? Ni. Tak kerti nak mengagak juga lah ikan ni. Sebab jarang dapat yang tak besar macam ni. Okey lah kot. Tak kerti juga nak mengagak ni. Tak besar ni. Dia punya ekor dia pun besar lengah ha. Bangkai ekor pun lengah. Kecil ni barang. Payah nak dapat. Kalau kena gelap besar ni. Payah dapat yang besar ha. Ini kalau mendapat mana tengah air. Dan yang Tu melekat. dia. Selesa lah. Rada. Pula dah sibuk air. Taruh air sikit. Nak bagi periduk sikit. Sok tokek tak niaga ni, hujan lebat ni. Bawang dia tak lah. Mintak kaki dia. Tekor tu. Tapi sayangnya. Baik tak niaga. Tokek tak niaga, simpan dulu lah. Hari hujan. Balik lah. Aduh, hai. Dia dah dapat balik lah. Wah, hahaha. Tapi dok dah ada hasil dia ada full video. Tu masalahnya. Atau promo. Haha, dia lah simpan jika hidup. Ni kan hidup baru itu godai tak ada betul. Tak ada benda bekas kau besar. Okey lah sahabat, kau tutup dulu kamera. Kau nak pasang terubai dulu. Terubai yang sama, yang mengena BM. Ni, mengena lagi pari. Terubai sebiji ni, kira mujar juga lah. Tempat ni, banyak ekor juga dah dapat ni. Takat-takat air Tengkujuh ni. Tu MZ baru balik hujan lebat ni. Tokek tak niaga ni. Jadi ikan kau simpan dulu lah. Jadi ikan ni kau tak jual. InsyaAllah video ni kau sambung esok lah kalau ada rezekinya. Okey sahabat. Kau tutup kamera dulu lah. So kau nak pasal terubai dulu.
Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera pada rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 17 hari bulan 12, hari Rabu macam biasa. Sekarang pukul 7 lebih, dekat pukul 8 dah ni. Hujan tak berhenti-henti, tak tahu lagi lah hari ni ada rezeki tak ada rezeki. Air pagi ni surut sikit daripada semalam, tak tahulah. Kalau ada rezeki nanti kawan push lah video ni. Kalau tak ada lah. Kadar air sekarang ni tak naik pun. Walaupun hujan hari-hari tak naik. Macam ni lah keadaan dia. Air ni besar lah juga. Tinggi juga. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak tengok jari pula ni. Perkara lain semua tenggelam. Terubih-terubih semua tenggelam. Tengok jari 3 inci setengah tepi tebing. Takkan tak ada lawa-lawa lampah-lampah. Pagar kawan pun nak terbalik. Tolak dia air tadi. Pagar lembu kawan. Banyak kena repair balik. Ada seekor nak tenggelam. Nak tenggelam boleh lah. Rezeki juga. Tak besar pun. Jari 3 inci setengah aja. Tenggelam sedang-sedang remaja. Boleh lah. Buat tambah-tambah gerang. Masuklah mana tak tahu. Berpintar-pintar. Okey macam ni. Tak juga. Ni. Ini tenggelam sedang harga RM15 je besar ni. Tak dapat kayangan, tak dapat harga kayangan apa. Kecil je sangkut pula dengan ibu. Buat sangkutnya. Alah, biasa tak sangkutnya. Okey, lepas dah. Sikit lagi. Pakai seekor nak tengah dah saja. Tak ada lantak lain. Lawa-lawa lampah-lampah apa tak ada? Ada seekor lawa. Ada lawa weh. Apa kalau masuk air lah sikit sini. Jari 3 inci setengah baru nak mengenang. Pasang jari 4 inci setengah tak boleh mengenang. Itulah senyapnya. Perahu terpusing.
Alah dia lekat persengat dia ni. Nak patah pun susah juga. Oh, tu dia sebaik patah. Alhamdulillah rezeki juga lah ha. Okey lah, jom terus. Hujan masih renyah lagi ha. Masih tak berhenti. Tapi okey lah, tak lebat mana pun. Okey, jom terus. Tengok jari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah, moga-moganya doa awak dimakbulkan. Ha ha. Tu memang ejek belakang, tengok jari ni belakang tu. Tak ada berikan. Senyap ya. Sampah banyak. Oh, ada seekor lampar. Alhamdulillah, adalah tambah-tambah. Oh. Ui, kasar juga lampar ni. Jari saya 4 inci setengah. Besar juga lah. Mana tak diikai ni? Ngeneng. Oh, kayangnya. Nok kayangnya aja. Aduh. Kutik-kutik macam ni pun dah okey dah lah ha. Aduh. Oh. Alhamdulillah. Kasar juga. Lampar ni. Itu je lah, tak ada dah. Oh, alhamdulillah ada juga jelawat ha. Ada awak je hang balik-balik ha. Ha. Kayangan tengah kayangan lampar. Juara. Ha, tu dia. Juara. Ada lagi. Tahan jari 3 inci setengah baru nak kena ikat. Kelok sungai Kenung lagi tu kan. Alhamdulillah masih mulut awak. Ha. Bane tu kan. Itulah dia kukuknya masih mulut awak. Tu lah. Ada apa cerita tokel ni? Tak tahulah apa cerita tokel ni pun pening juga lah. Tak ada lah. Dia pun niaga kalau hujan ni tak salah ke dia ke lah. Dah. Tengok jari ni semalam kawan cuba pasang jari 4 inci setengah. 4 inci. Bukan 4 inci setengah. Cuba pasang jari 4 inci. Kok ada ikan masuk sungai Kenung ni. Tapi air masih mengalir lagi ni. Kok nak ada rezeki tak tahulah. Kok ada lampang ke. Bismillah. Oh, ni ada bonyuk ni. Ada bonyuk ikan ni. Oh, ada kena gerak ha tepi ni. Alhamdulillah. Ha. Tepi tepi ni. Boleh dah tambah-tambah ha. Ingat ikan benda dah banyuk tadi.
Gasak dah. Pok kena gak, ha. Gasak dah. Waktu ni ikut mana tak tahu ni. Ha, terpaksa buka batu. Ah, tu lah dia. Ada tambah-tambah keren. Itu yang nampak ini dalam perahu ni tak kebani-bani. Hmm. Saja. Ah. Lampar tengah lah lawa. Lampar sama besar dengan tengah lah. Ha. Punya besarnya. Lampar. Ha. Besar daripada tengah lah. Alhamdulillah rezeki. Wih. Kai. Ada lagi ni kelok ni kan. Alhamdulillah. Kelok. Tak mintoknya. Masih mulut awak. Loh. Kita tengok sampai dia mengangkat jari habis. Tengok kelok. Ada kelok ni kan ni. Ada lelok. Lelok dekat. Tapi tak lelok tau. Dia dapat merak tu. Ada dah ukok. Lagi tak? Ha. Balik jari tak campur. Itu bahan benar. Oh, biasalah. Jari. Mamuk benar. Batu berat tu. Berat batu. Ha, itu je lah. Ha. Ha. Ini untuk lepas pada jari awak kuala tadi menyelit tepi gitu. Kalau tak sapu di kuala tu dia nipel kat tepi tu. Tak ada dah. Nipel dia relay. Itu je lah. Mana tepi tu dia nipel dia relay. Nipel dia tepi. Ya, tenang. Oh, ada lagi. Alhamdulillah, lampam. Hampir nak terlucuk dah ha. Sampai itu tengok kena nampak memang kasar. Tengok telok pada tadi nampak merah hujung ekor. Nak terlucuk dah daripada dalam lampar ni. Tadi kalau telok tu tadi kan jauh tengah ni. Jadilah pasal lampar air kita telok. Tak so lamparnya ha. 5 minit lah video. Alhamdulillah. Sampai habis. Tengok. Aduh, oh tu ada lagi. Ubi. Alhamdulillah. Ada rezeki lagi ha, ubi. Ikan ubi. Adalah gaji sikit. Tengok. 3 minggu. Ini dah seminggu tak menikah. Di kuala tu. Ikan ni nampak ni. Entah. Ini nampak ni. Jari ni. Oh. Lagi sikit lagi sahabat. Sikit lagi. 5 minit video ni. Saya janji dia tengok sampai habis jari. Sambut lagi ha. Saya tegar ni hari ni. Alhamdulillah. Boleh tahan juga lah. Ha. Habis dah po. Tembak dia ni nak terjun punya. Habis jari dah ha. Habis dah. Okey lah. Selamat. Okey, jom terus nak jual ikan pula ni. Alhamdulillah rezeki je pagi ni ha. Jom jual ikan. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni tak banyak sangat pun, tapi adalah untuk belanja minyak tu, untuk beli minyak untuk nak mengetai pagi ni boleh lah.
Ada 2, 4, 6 ekor. Sungai Jelas ada 3, Sungai Kenung ada 3. Tu pun bantu dia jari Sungai Kenung tadi. Jari tu baru kau pasang semalam. Sungai Jelas memang kurang sangat hasil. Gorgon tak ada, kayangan pun tak ada. Ni je lah rezekinya. Lampam 2, anak tenggalan sekor, lawang, ubi dengan anak kenerak. Alhamdulillah jugalah. Ni ikan semalam ni, ikan apa? Ikan pari dah. Pari ni besar ni. Hari ni okey berniaga dah. Okey cakap dia dah start berniaga. Kita jual pari dah. Nampak gaya lampam kawan mati. Tak apalah, kita makan sendiri. Ya ni mati. Ni kau makan sendiri ni. Ni lah. Tu bapak pari. Bapak pari dah. Saiz gorgon ni. Payah nak jumpa saiz-saiz macam ni Sungai Jelas. Ini kategori besar lah. Ni kalau ini kawan tak ambil gambar lah. Ini hujan semalam. Ni satu lagi pati sangkolio. Yang ni kau nak makan je. Pati sangkolio ni makan sendiri. Ni lah gorgonnya. Gorgon semalam ni nak terubi. Besar ni. Alhamdulillah jugalah. Besar sangat. Pari dah. Betina ni. Dia 2 sengat. Ni sengat dia ada 1, 2 kawan dah patah dah. Semalam ni 2 ni betina lah. Kalau jantan 1 je. Tu nak kena pari Sungai Jelas. Pari air tawar. Pari laut kawan tak tahulah. Soalnya pari laut ni kadang-kadang kawan tengok banyak sangat sengat. Tak serupa pari Sungai Jelas. Besar ni. Susah nak jumpa untuk saiz-saiz macam ni. Ni lah semua ni. Alhamdulillah juga lah. Boleh lah untuk nak ngeteh-ngeteh ni. Okey sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Pari lagi. Ada mandok dia, mana? Dekat kecil. Pari. Kecil besar. Ni kedu. Tak ada semua. Tak ada. Tak ada biar tak ada. Tak ada ke ni? Oh yo. Ramai oh. Besar keban. Kukuh aja mati. Kukuh mati dia sakit dia. Awak. Awak tak kerti, awak tak nak belajar dengan dia. Itulah. Sombong tak? Sombong bodoh. Dia sombong. Dia ada bacanya. Setakat Lah. Tak balik lagi. Balik dah. Awak main letak aja dalam tempat dia, saya ada baca. Aku tak main sikit. Tak kamu akan sengaja. Oh, tu sedap tu kamu. Viral pula ya. Ambil gambar dia. Jangan ambil gambar kawan. Tembak dah. 20 bayar. Anak keringin dengan jengkol memang marah. Oh ni, lawat. Lawat batu. Tapi mana kau salah, mana kau silap. Macam-macam. Oh, itu dia kan. Nak tidak. Asyik tebal-tebal lah. Ikan pari tu sedap teman. Wih, besar Pari tu pari. besar pari. Pari hari. Dia kan dapat sat pari memang dia senyum. Tengok senyum. Kurang ada. Pari tak mana? Sedap tu. Timbang. Nampak bego kau ni. 2 je. Pagi besar ni. Oh, pari tu. Sedap yang besar Pagi ni dia. pakai dulu lebih. Masak pedas. Masuk pedas. Di lampam besar. Buat bakar sedap mesti. 4 kilo lebih ni pagi. Pagi tau. 4 kilo lebih. 5 lebih tu. Besar kena tak tadi. Lerak tu je 10 kilo.
Kalau kena rak tu 10 kilo. Kalau paling tu 5 kilo lebih. Orang kata pagi dia melekat pasir. Tak melekat pasir, dia melekat ke lumpur. Ya, orang kata payah. Pasir payah. Payah nak angkat dia orang kata. Allah Akbar. Dia tempat berlumpur ayam dia. Pasir tak nak dia. Masuk dalam kelas mana tu? Hari saya kira 6 kilo. 6 kilo dekat lah. Dekat 6. Apa? Berapa sekitar? 6 kilo. Apa? 5.8. Tahu dia? Hari ni hujan, kurang orang. Lagi sedap pada panggil laut ni. Oi, jauh lah. Tapi kalau orang belum Cari lah, saya tengok. Kita cari kek. Aku porsi lah. Kurang ikat sedar ni. Ha. Ni saja. Lagi pun hujan ni orang tak ramai. Bukan nak pari besar. Itulah kalau tak tadi. Mana jelai lah. Kau tu ngempai. Buah aja. Tengok kata dia buat. Dia buah aja. Di sini pun dia dah bagi amaran kawasan ini berisiko banjir. Waspada, awas keluarga dan harta benda anda. Ada amaran dah. Inilah kawasan yang selalu sangat tenggelam banjirnya. Air naik sikit je kawasan ni memang selalu tenggelam banjir. Tu air dah sampai situ dah pun Tu jalan kereta api, jabatan kereta api di atas tu. Ni kandang kambing MZ atas bukit Ini memang biasa dah sini. Kalau musim terkujuh inilah jalan yang paling bermasalah sekalinya. Nak pergi ke kampung kawan ni biasa inilah dia yang jalan paling bermasalahnya. Kadang-kadang setahun tu sampai 5-6 kali tenggelam jalan ni. Panjang daripada ujung sana tu sampai ke sini ni biasa panjang jarak dia. Dia tenggelam sampai ke atas tu biasanya. Kalau air Tengkujuh masa banjir 2014 dulu sampai atas ni jauh tu sampai ke atas tu. Ni naik bukit ni. Dia tenggelamnya sampai ke tu ke depan lagi. Sini ni itu tak tahu nak cakap lah pula. Okay, kau berhentilah lah tepi ni. Hujan-hujan ni minta maaf lah sahabat ya. Kawan buat penutup dalam kereta je lah, tak boleh buat apa. Soalnya luar memang hujan lebat. Alhamdulillah jugalah hari ni campur dengan untuk semalam tu Pari kena terubing tu besar juga sahabat. Hampir 6 kilo. Berat dia 5.8, 5 kilo 800 gram. Susah nak dapat yang saiz-saiz macam tu. Biasanya yang lain 2 kilo, 3 kilo tu biasa dah lah. Tapi yang saiz-saiz macam tu memang susah sangat nak dapat. Rekod Sungai Jelan ni yang dia orang pernah dapat pun yang paling besar 25 kilo. Tu rekod lah. Soal kawan sendiri pun tak pernah dapat yang macam saiz macam tu. Tapi kalau takat 7 kilo, 8 kilo tu kawan pernah dapat. Tapi kira ni 6 kilo ni kira besar jugalah. Susah dah nak jumpa. Dapat lah juga. Hari ni RM191. Ni 191. Alhamdulillah jugalah. Yang lain tu kawan pun tak tahu token tulis RM28, RM35, RM26. Tu yang kawan tahu atas tu rubi, ikan rubi RM35. Saiz dia kecil sahabat. Itulah rezekinya. Alhamdulillah juga lah. Lepas lah untuk ngetel hujan-hujan Okey lah sahabat, umur panjang, murah rezeki. Kita jumpa lah di video-video yang akan datang. Okey, Assalamualaikum.